Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Kembara Sembang Cerita Kompang. Kali ini kami berada di Pontian. Okay, bersama kami lagi dan saya Azmi dan ini sahabat saya Fendi di dalam segmen ni. Apa khabar Fendi? Alhamdulillah baik. So kita berada di dekat daerah mana? Pontian kali ni. Pontian sekali lagi. Kita sebenarnya untuk episod yang lepas, kalau ada tengok, kalau tak silap saya episod pertama kita dah jelajah Pontian. Betul. Daerah pertama kita terjah adalah Pontian. So kali ni kita repeat sekali atas permintaan ramai untuk ke Pontian dan hari ni kita memang dah sampai Pontian. Okey. Azmi. Ya. Tetamu kita pada kali ini siapa? Oh, ini tetamu special. Special Dekat Pontian. Orang cakap dia ni legend. Betul. Otai. Macam-macam lagi. Kalau sebut pertandingan aja, memang ni lah. Memang inilah kumpulan ni lah sesi ada. Memang orang kata memang tengah musim dia. Lepas dia. Lepas dia tak ada lain dah. Kalau yang menang dia je. Betul. Kan? Betul. Jadi tanpa membuang masa, kita nak memperkenalkan dengan tetamu kita daripada kumpulan Kompang Seri Harmoni. Okay, kita bersama dengan Pak Lang dan juga Along. Okey, Pak Lang. Nama penuh Pak Lang? Nama penuh Rahmat bin Manal. Berasal daripada Penerok. Asal Penerok. Ya. Oh, okey. Penonton, kita kat Pontian ni, kita sekarang berada di Penerok. Penerok atau Penerok? Penerok. Selalu salah sebut. Jangan salah saya pun ada silap tadi. Takut tak keluar. Jadi yang ni sebelah saya Along. Ya, Nama penuh? Nama saya Syahrul Khairuddin. Pun berasal daripada sinilah Kampung Penerok. Kampung Penerok. Ya. Okey. So Pak Long dan juga Along adalah macam mana nak kiranya, jurulatih ke atau pengurus ke, macam mana ni untuk kumpulan Kompang Seri Harmoni ni? Kalau saya ahli biasa sajalah. Saya ahli biasa dan ini kami punya jurulatih. Tenaga pengajar. So penonton yang dah biasa tengok dekat pertandingan tu, inilah dia tenaga pengajar dia. So kalau mana-mana yang nak belajar, ada niat ada niat nak belajar sesuatu, habis lepas menang, takkan kita tak nak datang, takkan kita nak tengok je kan. Inilah dia orangnya. Otai ni. Okey, selalu menang pertandingan. Okey, kita nak tahu seterusnya, kumpulan Kompang Seri Harmoni ni bila tertubuhnya tu pasukan ni? Kompang Seri Harmoni tahun 2018. 2018. Oh, sebelum Covid lah. Sebelum Covid. Dia sebenarnya kalau ikutkan tahun asalnya, sebenarnya kumpulan kami ni melalui perubahan nama sebanyak 2 kali. Sebelum ni ada nama lain. Sebelum ni ada nama lain, dikenali sebagai Persatuan Kompang Belia Harmoni. Ditubuhkan pada tahun 80-an tu. 80-an. Ya. Saya belum keluar lagi. Ini kumpulan Kompang Belia Harmoni tertubuh pada tahun 80-an, kemudian melalui perubahan nama pada tahun sekitar 2018. Sebab nama ditukar nama ke Seri Harmoni. Disebabkan orang-orang Belia semua dah tak ada Belia dah. Dulu semua Belia Belaka. Sekarang yang Belia dah jadi macam ni. Dah tak ada Belia dah. Itulah kisahnya. Dah faham dia punya pertukaran nama. Jadi Harmoni tu dapat dari mana? Harmoni tu sebenarnya orang lain yang bagi. Sebab apa? Bila kami buat persembahan di majlis-majlis orang, di majlis keramaian, tetamu lah kan, di tempat tetamu ramai yang kata, lagu-lagu yang dibawa oleh kumpulan ni dia ada harmoni. Dia harmoni dia. Kalau dalam bahasa Inggeris ni lah disebut sebagai harmoni. Macam itulah kisahnya. Kira orang yang gelarkan, jadi kita pun cantik juga nama tu, letaklah Seri Harmoni macam tu. Maknanya dapat nama Harmoni tu daripada orang lain lah, bukannya perbincangan sesama ahli kumpulan ke. Faham.
Jadi tempat latihan tu memang di sini ke atau ada? Sini. Di sini, di rumah ni. Ha. Jadi main kat mana? Depan Biasa, orang luar yang jauh. Oh, okey. Kat depan. Main kat beranda. Ya, beranda depan. Oh, Latihan kita sebab kat depan. saya nak tanya lah, sebab masa saya masuk sini, kan, masuk dalam kampung ni, saya tak jumpa banyak rumah. Tapi ahlinya tu dari kalangan mana? Kampung ni ke atau ada kampung Kampung sebelah? sini. Memang kampung sini je? Kampung sini. Ahli-ahli saya ni bukan orang lain semua. Anak saudara, cucu, adik. Semua ada pertalian. Itulah. keluarga. Ada pertalian saudara mara lah. Kumpang keluarga lah. Okey, faham. Kumpang keluarga. Okey, baik. Ya, Mi, silakan, Mi. Apa yang tadi? Okey, dia macam ni. Di kalangan ahli keluarga tu, untuk yang terkini lah, tahun 2026 ni, dah berapa ramai orang ahli tu? Ahli Ahli. Anggaran agak-agak 15 orang. 15 orang. Ahli kita. Ngam-ngam lah tu. Kalau nak masuk pertandingan, itulah orang. Itulah orang dia. Kalau seorang ceret-beret, tak jadilah masuk pertandingan. Dia kalau bertanding, dia 12 hingga 15. Oh, 12 hingga 15. Kalau tak cukup orang kita bawa 12 sini lah, 13 itu lah. Okey. Okey. So memang akan ada yang kita tak bawa lah. Tak bawa lah. Mungkin jadi cameraman lah macam tu. Biasa macam itu. Biasanya macam Biasa tu. macam itu. Kemudian tukar jaga barang. Bukan dari Itulah. barang. Okey. Biasa masuk pertandingan kompang sekitar daerah Pontian atau ada pernah keluar ke? Paling jauh. Paling jauh? Paling jauh? Saya mula-mula paling jauh dekat KL lah. Yang dulu lah. Dulu. Cak Alam. KL. Cak Alam. Tahun bila tu kalau ingat? Masa Johor lawan Kelantan tu berapa tu? Final. 2013. 2013. Masa Johor lawan Kelantan, final. Kita dekat sana tu. Oh, bertanding kompang. Tanding Kompang. Oh, okey. Pertandingan kompang peringkat kebangsaan ke? Betul. Peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan. Kebangsaan. Hebat aku berani dah masuk peringkat kebangsaan ni. Saya baru tahu ni. Okey guys, penonton. Kumpulan kompang Sri Harmoni ni, diorang dah sampai peringkat kebangsaan bertanding. Dia bukan daerah Pontian saja tau. Dia dah pergi lepas dah. Maksudnya dah jauh. Kita pun tak sangka kan. Goyang. Dah jauh. Okey, untuk mengajar pula, memang kat sini setiap hari apa tu biasanya? Latihan. Hari Sabtu, malam Sabtu. Hari Sabtu. Malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu. Dua Malam. mana? Malam lah. Ini. Oh, maksudnya Terlepas kita lah. malam ni tak ada latihan. Tak ada. Oh, Latihan. okey. Kita Jumaat malam Sabtu. Salah hari. Latihan minggu kita akan buat Jumaat malam Sabtu. Tapi kalau ada jemputan, kita akan buat latihan tu kerap sikit lah. Mungkin seminggu 2 kali. Lebih kurang Jumaat jam Sabtu. Macam jemputan pula sekitar sini lah. Atau ada keluar. Sekitar sini ada, keluar pun ada. Paling jauh kita pergi di Sungai Udang, Melaka. 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 Melaka? Melaka. Itu bukan pertandingan, itu memang jemputan kumpang untuk majlis kenduri kahwin. Kenduri kahwin? Ya, Majlis kahwin? Pakai kompang Pontian? Saya. Aku Melaka tak ada kompang ke? Bukan yang jauh lagi. Kenapa jauh sangat dia ambil ujung tu? Jangan marah. Kalau boleh tahulah, dari mana sebenarnya belajar kompang ni? Asal Belajar tu kompang. belajar kompang daripada Abang mana? dulu. Asal. Belajar kumpang. Daripada kecil memang dah pandai main kompang ke? Saya tahun 75 saya dah belajar. Tahun 75 dah belajar main kompang. Waktu tu di sini. Di rata-rata lah. Rumah tua saya dulu. Berarti saya situ. Rumah datuk saya lah. Rumah datuk saya situ. Tahun 75. Ni lah penerok ni lah. Ni dia. Okey. Jadi waktu tu sekitar umur berapa tu? Masih sekolah lagi lah? Tahun berapa ya? Berapa tahun lah? 75, tahun 75 berapa tahun? 25 tahun. Mana saya tak ada lagi. Tahun 75 dah start main kompang. Belajar. Belajar main kumpang. Dari dua adik adik saya tu. Oh, turun-temurun lah ni. Okey, faham. Jadi macam Along pula? Saya mula bergiat aktif dalam seni kumpang ni sekitar tahun 2003. 2003 di kampung saya. Di Dah mana? arwah dah. Di mana? Di kampung Sungai Buntu.
namanya. Kampung Sungai Buntu. Kampung Sungai Buntu. Dia di bawah kawasan Peniruk juga sebenarnya. Oh, Akhirnya kampung sebelah lah. Saya di kampung sebelah. 2003 sorry. Dalam sekitar tahun 2003 macam tu saya dah mula belajar ambil kompang. Kemudian bila arwahnya dah tak ada, baru saya jumpa dengan Pak Lang. Belajar dengan Pak Lang. Saya banyak belajar seni kompang ni daripada pukulannya, lagunya. Inilah orang dia. Ini jurulatih yang paling lama lah dekat sini. Berapa orang jurulatih kat sini? Tak ada. Setakat ni lah Pak Lang lah. Setakat ni Pak Lang dan juga ni lah dan lagi seorang yang pakcik ni tu. Oh, okey. Adiknya. Adiknya betul. Pernah tak ada pasukan dari luar datang nak belajar ke apa ke? Ada juga. Ada ke? Tapi kita tak nak ambil. Tak nak Kita ambil. nak ambil kat budak kita dulu. Oh, maksudnya buka cuma untuk penduduk sini je. Setakat ni lah. Setakat ni lah. Setakat ni. Kalau dapat offer daripada luar, Tapi yang lepas-lepas, anak buah saya memang ramai. ramai. Satu kampung belah sana, kampung sana memang banyak. Kumpulan tapi individu. Dia datang seorang, dia datang dua, datang jumpa Pak Lang. Kami nak belajar main kompang. Tapi dia tak ada kumpulan lah. Dia tak ada kumpulan, mana dia memang nak belajar. Memang nak belajar lah. Itu kita memang lalu-lalukan. Silakan kata datanglah belajar lah. Macam tu. Dia masih kontak lagi dengan bekas pelajar tu. Masih lagi tangan. Sikit lagi. Kan? Bekas pelajar tu dah ada kumpulan sendirilah sekarang. Ada yang ada kumpulan, ada yang orang kata dia memang ada ramai dah ada kumpulan sendiri. Ramai jugalah. Besar jasa. Banyak kumpulan. Saya nak tanya pasal baju. Baju siapanya? Baju biasanya siapa yang uruskan? Urus. Ada kita ada seorang pengurus, Puan Hamidah. Puan Hamidah. Dia yang menguruskan kita punya pakaian, aksesori, kelengkapan semua lah. Kelengkapan semua dia lah. Kelengkapan betul. Okey. Macam itu Kak Midah nama dia. Ya betul. Lebih familiar dengan nama Kak Midah lah. Dia uruskan pakaian. Ya, betul. Macam kompang ke apa ke, siapa yang uruskan? Kita sama juga. Kompang ada peralatan orang yang sama. Cuma kalau dari segi keanggotaan, contoh kita nak decide untuk ni berapa orang nak main, itu daripada Pak Lang lah dan dibantu oleh saya sendirilah. Untuk kita tentukan berapa ahli yang kita nak bawa ke sesuatu majlis ni. Itu pun kita kena tengoklah paluan-paluan yang ada kan. Macam yang kita tahu kompang ni tak semua dia main paluan yang sama. Kita main paluan yang berbeza. Jadi kita akan tentukan dulu, okey ni main paluan apa, melalu apa ramai yang main melalu. Okey, kurang menyelang tak ada orang. So kita akan balancekan balik. Yang bawa melalu berapa, yang bawa menyelang berapa. Itu diurus oleh Pak Lang sendirilah. Macam itu. Dari segi pakaian, peralatan, itu diurus oleh pengurus kami, Puan Hamidah. Macam kompang semua tinggal kat sini. Atau pemain semua memang ada kompang sendiri. Pemain ada yang ada kompang sendiri, tapi daripada persatuan pun kita ada kompang juga. Selalunya pemain dia akan bawa kompang sendirilah sebab dia lebih selesa kan. Dia selesa kompang sendiri dengan lah. peralatan sendiri. Tapi kadang-kadang pun ada bawa daripada persatuan lah. Kalau untuk pertandingan, kompang tu biasa pakai kompang persatuan ke kompang sendiri untuk Itu kompang sendiri. kompang sendiri lah. Bawa kompang sendiri. Ada yang kompang sendiri, ada yang kompang daripada persatuan tapi dia dah Campur-campur lah. campur, dia ada marking siap-siap lah. Okey ni kegunaan dia untuk si bulan. Orang lain jangan pakai. Itu untuk dia saja. Macam itu. Dia ada kumpulan dia lah. Ya betul. Dia ada keserasian lah antara pemilik dan juga kompang tu sendiri. Kini kalau bagi pada orang, kenapa aku pukul tak sedap ni kata gitu. Maknanya cuma orang tu je yang serasi dengan dia punya alat. Macam tu. Maksudnya dia setiap pemain tu dia perlu ada keselesaan dia. Ya betul, ada keselesaan, perlu ada keserasian antara dia dan juga alat tu sendiri. Kadang-kadang ada kita tengok kompang tu ada yang bocor kan, ada yang bengkok lah. Kalau bagi pada orang takkan main lah orang kata kan. Ini kompang ni rosak ni, tak boleh nak main. Tapi dia bagi pada orang yang betul, dia boleh bunyikan pukulan tu, dia boleh pukul kompang. Ya betul. Macam itulah. Perlukan keserasian lah antara orang dan juga alat. Sini dekat dengan laut sini. Ya betul. Dekat. Apa angin kuat je.
Masih sampai tadi angin kuat je. Iklan. Tak kisah. Iklan. Okey. Kompang dengan laut dia memang tak boleh pisah. Apa yang tak boleh pisah ni? Kompang dengan laut, jadi ke laut. Apa? Cakap. Oh. Cakap. Jadi okey, kita berbalik kepada soalan masih dalam kompang, pengenalan kompang. Dekat sini ada tak orang jual kompang? Dekat sini tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Jadi kalau nak dapatkan kompang, kena keluar lah. Kena keluar lah. Paling dekat Muar. Muar. Pergi jauh. Dari jauh. Okey. Oh ya, kompang harmoni. Kalau tak silap saya, dia punya line tu warna hijau. Bukan. Merah. Bukan. Warna merah. Sama je merah. Merah. Merah juga. Bukan? Salah tim. Salah tim lah tu. Mungkin ada dipikir nama Sebab saya ada jumpa satu dekat sana kan. Dia kata Pontian punya. lain. Warna hijau. Itu tak? Cukup tak? Cokor tak? Cukup rasanya. Cukup. Cokor. Baju kelabu. Cokor. Cokor. Salah tim. Kampung awak ni. Kampung awak. Inilah kampung saya. Dekat kan sini yang Cokor? Tak jauh. Tak jauh. Tak jauh. Tak jauh. Tak jauh. Okey, kita berbalik kepada soalan yang mula sekali tadi, pengasas. Pengasasnya tu siapa? Ayahnya Atuk Pak Lang. Macam dapat tahu tak Atuk ni tu belajar daripada mana? Ataupun memang ada tim Dia ada tim dia dulu. di sini? Masa tu sempat jumpa tim tu. Masa dia untuk sempat lagi. Sempat jumpa. Antara paluan ataupun lagu-lagu yang dimainkan Dengan dia lah tu. dengan dia. Paluan apa biasa main dengan dia? Dia buat pukulan dia. Pukulannya. Ya Rasul sama Araban. Ya Rasul dengan Araban. Araban pacu Iai. Banyak pukulan dia sini. Banyak. Tapi dapat lah. Dapat. Itu yang turun-temurun tu. Benda-benda macam ni yang kita nak kena jaga. Sebab dia turun-temurun kan. Kalau tak dijaga, dia akan hilang. Tak dijaga, dia akan hilang. Orang pun akan lupa. Dan untuk generasi baru yang terkini ni, mungkin tak dengar lagi benda. Tak dapat peluang untuk dengar, untuk tengok. Macam ni kan, kalau Sri Harmoni main dekat pertandingan ataupun kerja kahwin, dia orang dapat peluang untuk tengok benda-benda macam tu. So, program ni kita mengetengahkan kumpulan-kumpulan yang macam ni lah. Supaya orang kat luar sana, dia orang dapat boleh tahulah. Benda tu sebenarnya masih wujud lagi. Kita nak macam tu. Dapat macam mana? Oh perasan. Tetamu kita hari ni, yang ni first time saya jumpa. Apa tu? Yang sebelum-sebelum ni tak ada. Okey. Dia orang pakai smart. Yang ini pakai kain pelikat. Imam. Ini baru betul. Ini namanya sembang. Kita nak yang macam ni. Kita nak yang macam ni ya. Sembang. Dia pun imam ni. Imam. Oh, imam. Itu. Dekat masjid sini. Di surau. Surau betul. Surau mana? Copo? Tak surau kampung saya buntu. Oh, okey. Kita bawa balik daripada masjid ni. Ayo. Salam lupa imam. Surau pun imam juga. Engkau je nak salam aku pun nak juga. Biasa salam dulu baru memang kan. Ini sembang dulu salam. Aku punya sembang. Jadi kita segmen kedua selepas ni dengan soalan cepu cemas ni. Okey. Kita kembali lagi selepas ni dalam segmen kedua. Jangan stop.